Yeah, okay, jom. Hari ni nak main RC. Dah set semua. Aku harap tak ada yang mengganggu aku nak main RC hari ni. Aku nak all out. Aku dah beli 5 bateri untuk aku main hari ni. Yes, mari kita. La 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 la. Tak sabar hari ni nak main RC. Allah, nak hujan pula. Siap petir lagi. Aduh, macam mana ni? Aku baru nak tunjuk skill RC dekat track. Aduh, kawan-kawan dah set ni nak minta tunjuk aja. Aduh, nak buat apa lah hujan-hujan ni? Tapi tak ada hal lah. Aku pun banyak RC kat rumah. Tengoklah RC apa aku boleh main. Nampak macam mana? Dah hujan kan? Hujan tu dah lah rahmat Tuhan. Takkan kita nak sedih-sedih. Aku kan ada RC banyak. Inilah masa dia aku nak main semua RC aku. Asyik main track off-road ni je ke kan? Menarik juga. Okay dah, siap lah sebelum hujan berhenti. Jom. Okey lah, hujan-hujan ni kita main drift kan. Jap. Gelap sangat kat luar tu. Tak ada lampu kan? Wey, boleh buka lampu. Okay, kita try main drift dulu. Power ke tak power? Hujan pun hujan lah. Janji ada RC main dekat indoor. Betul tak? Jap. Smooth drift Ya, smooth drift, smooth. Besar tangan Tengok sikit cameraman. Okay, drift dah main. Nak main apa lah? Aku ada buat track crawler hari tu. Tak main lagi. Lepas tu ni dah nak main kan. Okay lah, main crawler pula lah. Sekejap, tutup lampu dulu. Mantap. Okay, jom main crawler. Inilah crawler dia. Dah lama aku tak main crawler ni. Adalah hikmah bila hujan. Kejap. Dah on. Macam ada yang tak complete lagi lah. Kejap. Lampu tak buka lagi rupanya. Barulah garang sikit. Jom kita main. Kita main crawler pula. Kuat. Sangat. Smooth. Sangat smooth. Wow. Repsol, kau jatuhkan controller aku. Sabar kau. Aku kerja kau pakai RC FPV. Okay, jom kita kejar dia. Siap ada kamera. Tunggu kau, aku kejar dari sini. Aku kejar kau, Repsol. Kejar dia. Puas aku main kereta kecil ni. Kejar Pennzoil aku nak main RC apa pula RC kereta ni dah bosan dah sebab main indoor. Satu lagi yang aku ada. Jom. Dah lama dah aku beli hari ni, baru dapat main. Nasiblah hujan, kita main lah apa yang boleh main kat dalam indoor ni. Okey, mahu terbangkan dia. Mari. Kita terbang ke mana-mana saja dengan kelajuan 20 skala Richter. Akhirnya ada bagus juga tak main RC track hari ni. Boleh aku merasa semua RC yang aku ada. Jadi kawan-kawan, RC ni dia ada banyak tau. Dia ada banyak. Jadi kalau rasa ini tak boleh main, kita ada back disc untuk setengah RC, kita main RC lain. Korang carilah apa yang korang minat. RC ni dia banyak. Salah satu macam kita cakap tadi macam kita main tadi, kita ada heli, kita ada RC kecil, kita ada drift. Pelbagai kan hobi korang. Jadi tak adalah macam saya macam tadi kan, dah ngam dah nak pergi track, sedih pula sebab hujan kan. Tapi tak boleh sedih sebab hujan ni adalah rahmat Tuhan. Jadi kita cari jalan, kita main RC lain. Nak cari RC lain tu yang kat mana, keseronokan tu kat mana. Dekat MSH RC Empire. Jom kita serbu.